banyak ada. Pakai kita tak boleh zoom. So inilah preparation malam raya kita. Siang tadi cuci brush, baru nak cuci brush tapi tak kering lagi, jadi inilah caranya. Kita kena keringkan. Before, after pasang kapet. Orang beli kapet dekat Shopee berapa ringgit? 1.20 lebih. Link in description. Kita orang tengoklah, kita orang beli kapet ni, kita orang ada 6 keping atau 7. Kita orang beli banyak. Ya, itu 4, 5, 6, lagi 1 warna kelabu. Siapa pula tu? Adan pasang kapet untuk raya. After bos besar buat observation, kita orang kena ubah. Kapet kena tambah lagi 1. Meja tambah. Yeah. Hai and Assalamualaikum. Good morning everyone. So hari ni dah raya. Ya, korang hari ni dah raya. Sekarang dah pukul 8.45. Saya baru nak make up dan bersiap. Sebabnya rumah kita orang pagi raya ni tak ada air. Tapi kita orang adalah tak ada air. Saya nak tunjuk kat korang baju raya saya untuk first day. So korang, ini adalah baju untuk my first day raya. Kebaru ke macam tu lah. Simple je, warna maroon. Dia pun warna burgundy, dia maroon. So sebab kena simple, kita akan tambah dia dengan selendang kat bahu. Jom saya nak bersiap. Abang kurang sana. Let's ambil gambar raya. So kita dah habis ambil gambar, tapi still tak sempat lagi nak ambil gambar macam sorang-sorang. Tadi ambil gambar macam family je. Tapi dah ada tetamu yang datang. Ya, inilah saya punya baju raya. Warna sebenarnya warna maroon tau. Dalam gambar ni tak tahulah nampak ke tidak ada warna maroon. Inilah hasil makeup saya lepas saya dah padam, sebab mula saya pakai foundation lain. Lepas tu dia macam tak memberi ya. Sebabkan dia tak memberi, kita padam dan kita guna foundation lain. Hai guys, sekarang pukul berapa? 12.01. Sekarang dah pukul 1.30. Kita orang baru nak makan. Tak tahu lemang. Mana lemang kau? Dah habis. Dah habis telan ni, tapi ada lagi kat dalam tu. Ni kakak kita datang. Ini kat je bawah.
Dia bawakan saya goreng. Ini rendang weh. Rendang daging. Ini rendang ayam. Tak tahu. Ini ke rendang ayam. Pada tahu je. Ini kuah kacang. Ini pau ibu saya buat. Ni sambal tumis ibu saya buat. Tu kita ada lemang ni. Rendang siapa tak tahu. Banyak sangat makanan lah. Orang bagi makanan. So let's eat. Sebab kena makan, kita ikat je lah. Ha. Let's eat. Sila sebab aku ikat. Cepat. Rendang ekor cili hijau. Tada. Tak transfer weh. Apa aku gloss kot. Lempak kan? Makan. Ha. Kita dah bermakan, jadi kita nak makan ni. Ini kau panggil apa? Emping. Emping ataupun belinjau. Manggobes. Baik, Zul. Baik. We are done taking picture in first day raya. So macam tu je lah hari raya kita orang. Tiap-tiap tahun macam tu je. Pagi raya bersiap, ambil gambar, makan. Dah. Tidur. Berehat. Hi guys, good morning. Hari ni adalah hari kedua raya. Raya yang kedua. So basically kita tak pergi mana pun. Kita duduk rumah je sebab orang nak datang beraya rumah. Jadi kita duduk rumah. So disebabkan orang beraya rumah dan kita tak pergi mana, kita just pakai baju turun biasa je. Kita akan make up biasa-biasa je. So kita dah siap dah. So macam ni je lah makeup kita, simple je. Sedang transfer gambar. Tada! Saya guna kamera Sony Alpha 6000. Raya kedua baru kita dapat review. Tapi tak banyak pun. Kita ada 5 sampul.
biasanya tuan rumah akan makan bila semua tetamu dah balik. Jadi pukul 4 baru kita nak makan. Kamu nak share ayam ke tak nak? Kau tak nak? Kita main je lah. Alamak, tak buka air lagi. Soya. Sos open kan? Tengoklah ni, dah jadi apa dah. Tak apalah. Tepung ke kulit. So that's all. Bye guys. Jumpa day 3.